Okey, video yang lama dah aku peram tapi nak share je lah macam mana travel aku ke Jepun dan untuk mencari makan halal terutama di Family Mart dan juga Lawson. Yang pertama kena download Halal Japan dan boleh scan barcode lah untuk menu yang halal. Ini first. Pancake ni sangat simple, dia ada maple syrup, butter dan juga pancake. Harga 149 yen. Dan memang adalah setiap hari lah kalau aku kat sana kat Jepun, setiap hari aku memang beli ni sebab memang sedap. Simple je kan, halal pula. So yang kedua ni ada roti, bapa saya ini ada cheesecake. Cheesecake ni 127 yen. Dan ni roti dia ada cream, biasa je, rasa biasa. Dan ini untuk dessert, wajib dessert untuk menghilangkan tekak, dahaga tekak, ni Coolish. Dia vanilla, ice cream vanilla. Memang menarik. Dan ini juga ada apa nama dia? Dia macam puding custard. Dia ada dekat Family Mart Malaysia pun ada. Tapi versi ni kat ni lah, dekat Jepun.